Yo, selamat petang. So sekali hari ni 31 Mei. So hari ni aku nak ke MCOP Mall sebenarnya, menaiki pengangkutan awam lah. So tadi try untuk naik komuter daripada Senawang. Unfortunately komuter tu tak ada servis daripada sana, so kena pergi Seremban. So kita kena cuba ke KL Central dulu, tengok macam mana. Dan hari ini misi kita untuk ambil barang pre-order, iaitu dari MCOP Mall lah, di kedai Planet M78, bagi figura Storm Arena dan juga Nash. So kita tunggu naik ETS ataupun komuter tu. Oh, seperti yang korang lihat, train ETS ke KL Central habis jual tu hari ni. So tak tahulah apa lagi mod pengangkutan yang kita boleh pergi KL. So unfortunately train ke KL dah habis. Kita akan cuba untuk mendapatkan bas ke KL. Agak susah. Adakah aku perlu naik kereta? Malas je nak naik kereta. Nak relax, nak enjoy the public transportation. Alright. So paksa kita beli tiket dekat Terminal 1 bus, sebab tak ada mode transportation public yang lain kat sini lah selain bus. So kita akan ke Pudur Raya lah. So ke Pudur Raya tu kita carilah train ke KL Central, dan dari KL Central ke apa nama tu, what do you call that, ke PJ lah, taman apa nama tu dekat dengan apa tu, kita punya MCOP Mall, MCOP Mall. So ini adalah pemandangan dekat Terminal 1. Lama sangat aku dah tak ke sini. So surprisingly dekat terminal bus ni agak busy. So kalau kau perasan, bas-bas pink ni ramai foreigner lah naik, pekerja-pekerja. Banyak ni bus free. So transportation dekat Negeri Sembilan ni okey jugalah. So kita tunggu bas agak lama. So advantage naik bas ni, dia tak ada berhenti-berhenti lah. Dia direct Seremban ke Pudur Raya. Kalau naik train, masak dia berhenti-berhenti. So harap sempat lah on time kita pergi. So sekarang pukul 2 sampai sana pukul 3. So kita tak banyak masa dari MCOP Mall. And then kita akan cuba gerak ke apa nama ni, Seremban lah, menaiki perkhidmatan awam saja. Tengok tu, ni first time jugalah dalam tak tahulah berapa puluh tahun dah tak naik bas dari Seremban Terminal 1. So tempat menunggu ni dah fully air condition. So aku ni kepanasan dulu juga, kipas portable daripada luar dia panas juga. So okey lah, tunggu bas tu sampai dulu. Naik bas lagi, train tak ada. So baru sampai Pudu, naik bas daripada Seremban. So kita tengok keadaan Pudu ni macam mana. Sunyi je. Macam mana nak balik beli tiket daripada Pudu dekat Seremban nak lama petang ya. So option yang ada hanyalah train
Harap ada train lah ke Seremban, ATM ke ATS ke. Itulah, harap ada lah. Nanti kita cek kat Car Central. Semoga ada lah. So inilah dia Hudu Raya guys. Kat tepi ni lah aku kena pau dulu. Nyaris kena pau. Satu arwah makcik aku datang. Tukang bertumbuk dengan mak pet. Lepas tu dia kata dia ada pisau kat I. Kalau kita pukul dia darah-darah, kok dia HIV ke apa. Okay guys, kita berjalan dulu ke yang mana? Kita berjalan dulu ke Pasar Seni untuk kita ambil train Kelana Jaya ke MCOT Mall. So kita jalan ke Pasar Seni dulu 10 minit 12 minit sampai. Alright guys. Okay, dah sampai MCOT guys. Hari Ahad ada Pasar Karat. Ya, koleksi bilangan tulen tingkat 1. Ramai. Meriah hari ni MCOT Mall. Jom kita ke dalam. Wow. Bentar. Bebek 3 dia. My Toy. Jadi kita singgah sini, kita ambil barang kita dulu.
Just Enhance. So M78 kita nak ambil kita punya stok. Oscar, Hey, hello. I just message you. Yeah, okay. Taking the Then next one. Nash and then Okay. Talent 198. alright. I shall bayar online ke kad boleh? Mana boleh? Dengan Bayar dengan kad lah. boleh? Yeah. So 198 je. 198. Alright. So kita berjaya. Yang cara tak minat. What? Dengan balok. Jada tak minat. Once you got Okay lah. at Storm Arena, you never go back. Okay. Cepat break. More sure. Toyzilla Motu. Master of the Universe. So itu dia tadi guys, trip kita ke Epcot Mall dan kita berjaya ambil barang pre-order, iaitu Storm Arena, Nash dan juga Dan. Kita akan buatlah unboxing ke 55 Storm Arena punya figure, Ryuken, Sagat, Nash dan Dan nanti kat rumah. So saja kita akan berusaha balik ke Seremban, tak tahu lagi nak naik bas ataupun train. Harap train ada, kita akan cuba cek train dulu di Capital Central, dan sekiranya tak ada, kita akan cuba kat Budoraya untuk ke Terminal 1 punya bus station. Itu saja guys, bye.